Pada suatu ketika di sebuah perkampungan kecil di wilayah Fukushima, Jepun, menjadi lokasi kepada salah satu misteri paling pelik dalam sejarah moden negara itu. Apa yang bermula sebagai rutin harian seorang guru sekolah, akhirnya membawa kepada penemuan mayat seorang lelaki muda di tempat yang hampir mustahil untuk dibayangkan. Lebih 30 tahun telah berlalu sejak hari itu. Nama Naoyuki Sugano masih disebut dalam komuniti peminat misteri di seluruh dunia. Persoalan yang sama terus berulang. Bagaimana seorang lelaki dewasa boleh ditemui mati di dalam sistem tangki septik sebuah tandas wanita? Pada 28 Februari 1989, seorang guru sekolah rendah berusia 23 tahun pulang ke asrama guru yang terletak berhampiran sekolah di kampung Miyakoji, Fukushima. Sebelum berehat, beliau menggunakan tandas jenis mencangkung yang ketika itu masih biasa digunakan di kawasan luar bandar Jepun. Ketika melihat ke dalam bukaan tandas, beliau ternampak sesuatu yang aneh. Di dalam lubang tersebut seperti terdapat kasut hitam. Pada mulanya, beliau mungkin menyangka ia hanyalah sampah atau objek yang tersangkut. Namun apabila diperhatikan dengan lebih teliti, keadaan itu kelihatan makin mencurigakan. Guru tersebut kemudian keluar untuk memeriksa bahagian tangki septik yang terletak di luar bangunan. Apa yang ditemuinya setelah membuka penutup tangki septik itu menyebabkan beliau menjerit ketakutan. Di dalam sistem tangki tersebut terlihat kaki seorang manusia. Polis segera dipanggil ke lokasi. Pasukan penyelamat kemudiannya menjalankan operasi yang rumit untuk mengeluarkan mayat yang tersangkut di dalam struktur konkrit dan paip sempit itu. Mangsa dikenal pasti sebagai Naoyuki Sugano, seorang lelaki berusia 26 tahun yang berasal dari kawasan tersebut. Siapakah Naoyuki Sugano? Laporan menggambarkan Naoyuki sebagai seorang lelaki yang aktif dalam masyarakat dan mempunyai reputasi yang baik. Beliau bekerja dalam bidang penyelenggaraan berkaitan kemudahan tenaga dan dikenali sebagai individu yang mudah bergaul. Penduduk setempat dikatakan mengenalinya dengan baik dan ramai yang terkejut apabila pihak berkuasa mengemukakan teori rasmi mengenai kematiannya. Keluarga dan rakan-rakan mangsa dilaporkan sukar mempercayai bahawa beliau sanggup melakukan perbuatan yang kemudian dikaitkan dengan kematiannya. Reaksi masyarakat inilah yang menyebabkan kes tersebut terus dipersoalkan walaupun siasatan rasmi telah ditutup. Bahagian paling membingungkan dalam kes ini ialah kedudukan mayat mangsa. Menurut laporan yang sering dirujuk oleh penyelidik bebas, Naoyuki ditemui tersangkut di dalam paip pembersihan tangki septik yang mempunyai diameter sekitar 36 cm. Pasukan penyelamat terpaksa memotong struktur tersebut untuk mengeluarkan mayatnya. Lebih menghairankan, tubuh mangsa ditemui dalam keadaan yang sangat luar biasa. Bahagian atas badannya tidak berpakaian. Dia memegang pakaian yang dilipat kemas pada bahagian dada. Kedudukannya pula menghadap ke arah bukaan tandas, seolah-olah sedang memandang ke atas. Bagi ramai pemerhati, inilah bahagian yang paling sukar diterima. Ruang di dalam paip tersebut amat sempit. Jika seseorang benar-benar memasuki ruang itu secara sukarela, bagaimana dia masih mampu memegang pakaian yang terlipat dengan rapi? Mengapa pakaian itu tidak kotor atau berselerak akibat pergerakan dalam ruang yang sempit? Tiada jawapan yang benar-benar memuaskan pernah diberikan. Selepas siasatan dijalankan, pihak berkuasa membuat kesimpulan bahawa Naoyuki mungkin memasuki paip tersebut secara sukarela untuk mengintai wanita yang menggunakan tandas berkenaan. Menurut teori ini, dia tersangkut ketika cuba mendapatkan kedudukan yang sesuai dan akhirnya tidak mampu melepaskan diri. Autopsi mendapati punca kematian kemungkinan besar adalah hipotermia, iaitu kehilangan haba badan akibat pendedahan berpanjangan kepada cuaca sejuk. Laporan juga menyatakan bahawa tubuh mangsa hanya mempunyai calar-calar kecil dan tiada kecederaan serius yang jelas menunjukkan serangan fizikal. Secara rasminya, kes itu dianggap sebagai kematian akibat kemalangan. Tetapi bagi sesetengah pihak,
Penjelasan tersebut tidak menyelesaikan misteri yang sebenar. Persoalan pertama ialah berkaitan dengan dimensi pipe itu sendiri. Diameter pipe yang dilaporkan sekitar 36 cm bukanlah ruang yang mudah untuk dimasuki oleh seorang lelaki dewasa. Walaupun secara teori seseorang mungkin boleh memaksa dirinya masuk ke dalam ruang sempit, ramai pemerhati mempersoalkan sama ada proses itu boleh dilakukan tanpa meninggalkan lebih banyak kecederaan pada tubuh. Persoalan kedua melibatkan kasut mangsa. Beberapa laporan menyebut bahawa hanya satu kasut ditemui berhampiran mayat, manakala kasut yang sebelah lagi tidak berada di lokasi yang sama. Butiran tepat mengenai lokasi kasut kedua berbeza antara sumber, namun perkara ini sering dibangkitkan sebagai salah satu unsur yang menimbulkan keraguan terhadap teori rasmi. Persoalan ketiga ialah mengenai kereta mangsa. Menurut beberapa laporan, kereta Naoyuki ditemui berhampiran lokasi kejadian dalam keadaan tidak berkunci dan kunci masih berada di dalamnya. Ada yang menafsirkan keadaan ini sebagai petunjuk bahawa mangsa tidak menjangkakan dirinya akan berada jauh atau lama dari kenderaannya. Bagaimanapun tafsiran seperti ini kekal sebagai spekulasi, kerana tiada bukti kukuh yang menghubungkannya secara langsung dengan punca kematian. Oleh sebab banyak persoalan tidak terjawab, teori pembunuhan mula muncul tidak lama selepas kes itu diketahui umum. Penyokong teori ini berhujah bahawa terlalu banyak perkara yang tidak masuk akal jika Naoyuki benar-benar memasuki paip itu secara sukarela. Mereka mempersoalkan keadaan tubuhnya, kedudukan pakaian yang dilipat kemas, serta kesukaran fizikal untuk memasuki ruang sempit tersebut. Tiada bukti forensik yang jelas menunjukkan serangan ganas. Tiada suspek yang pernah didakwa. Tiada saksi yang melihat sebarang kejadian mencurigakan. Malah punca kematian yang dicatatkan tidak menunjukkan kecederaan yang biasanya dikaitkan dengan pembunuhan. Atas sebab itu, teori pembunuhan kekal sebagai hipotesis yang tidak pernah dapat dibuktikan. Di internet, ada juga dakwaan bahawa Naoyuki mungkin mengetahui maklumat tertentu berkaitan politik tempatan atau terlibat dalam konflik dengan individu berpengaruh. Ada juga yang mengaitkan kes tersebut dengan pekerjaannya dalam sektor yang berkaitan dengan tenaga. Tetapi dakwaan seperti ini kebanyakannya berasal daripada spekulasi komuniti dalam talian dan tidak pernah disahkan oleh pihak berkuasa. Kebanyakan kes misteri berkisar tentang identiti pembunuh atau motif jenayah. Akan tetapi kes Naoyuki Sugano ini sangat berbeza. Misteri utamanya bukanlah siapa yang melakukannya, tetapi bagaimana kejadian itu boleh berlaku. Walaupun seseorang menerima teori rasmi bahawa mangsa memasuki paip itu sendiri, masih terdapat persoalan mengenai cara dia melakukannya. Jika seseorang menolak teori rasmi dan percaya bahawa dia dibunuh, persoalan lain pula muncul. Siapakah pelakunya dan bagaimana mereka melaksanakan perbuatan itu tanpa meninggalkan bukti yang jelas? Inilah sebabnya kes ini terus dibincangkan selepas puluhan tahun. Ia bukan sekadar kisah kematian yang tragis, tetapi juga teka-teki yang mencabar logik. Lebih 3 dekad selepas penemuan mayat tersebut, misteri Naoyuki Sugano masih belum benar-benar terungkai. Siasatan rasmi mungkin telah berakhir, tetapi perdebatan awam tidak pernah berhenti. Kes Naoyuki Sugano kekal sebagai salah satu misteri kematian paling pelik dan membingungkan dalam sejarah Jepun moden. Sebuah kisah yang terus mengundang rasa ingin tahu, perdebatan dan tanda tanya sehingga ke hari ini.